Berzina pernah? Pernah. Ush. Gay? Pernah juga. Orang yang tagih maksiat Ustaz, kalau baca Quran, betul ke boleh berubah? Ustaz ada pengalaman ke dengan cerita orang-orang macam ni? Oh, saya pernah bagi dakwah dekat Australia. Australia, okey. Lepas bagi ceramah tu, tiba-tiba ada seorang lelaki. Saya tak ingat nama dia, saya tak ingat muka dia. Dia tanya saya satu soalan dekat kertas. Dia kata, Ustaz jangan bagi tahu siapa-siapa soalan ni. Ustaz baca dalam hati dan jawab. Saya pun baca dalam hati dan saya pun jawab. Oh, dia tak bagi baca pun soalan tu? Dan Okey. soalan tu adalah, dia kata dia dah buat semua dosa besar. Ya Allah. So adakah Allah akan ampunkan dia? Basically macam itulah soalannya. Saya tak tahu siapa yang tanya. Habis ceramah tu tiba-tiba ada seorang lelaki ni, dia lagi tua daripada saya. Dia peluk saya kuat-kuat. Dia menangis. Terima kasih Ustaz. Lepas tu belah. So saya tak sempat tanya nama dia, saya tak sempat cam muka dia macam mana. Oh, dia peluk terus belah? Peluk belah sebab time tu ramai lah saya entertain ramai orang kan. Faham. Tiba-tiba malam terakhir saya di Australia tu, saya main futsal. Lepas tu saya dapat call, ada seorang ni, dia kata dia nak jumpa saya. Dia tunggu di depan rumah kita orang duduk kat Australia tu. Dia kata dia nak bagi saya hadiah. Saya kata, oh ni siapa Sekejap saya nak main futsal, nanti saya datang. 2 jam lepas tu dah main futsal, saya pun balik rumah, tengok dia tunggu kat depan divider rumah tu. Okey. 2 jam dia tunggu. Ya Allah. Sambil bawa hadiah, which is dia bagi saya kopi. Dah sejuk dah kopi tu. Dia kopi ya, okey. Ya. So, oh terima kasih, sorry ya lambat ke apa. Ya. Kenapa tiba-tiba nak jumpa kan? Tiba saya, jap. Ke kau yang tanya aku soalan tempo game tu? So dia kata, ya Ustaz, saya lah yang tanya soalan tu. Ya. So saya pun duduk dengan dia dekat divider di malam hari, beratapkan bintang di musim sejuk. Dia pun meluahkanlah masalah dia. Dia kata, Ustaz, hampir semua dosa saya pernah buat. Saya tak percaya, ya ke? Berzina pernah? Pernah. Ush. Gay? Pernah juga. Ush. Bunuh orang? Pernah. Isap dadah? Pernah. Judi? Pernah. Arak? Pernah. Semualah. Bunuh orang pernah? Dahaga pada mak bapak? Pernah. Tinggal solat? Pernah. Semualah dosa dia pernah buat kan. So, dia kata, adakah orang macam saya ni layak diampuni dan semua kan? Banyak. Saya siluhan perasaan saya sebab lah juga. Lepas tu saya pun bacalah certain ayat Quran pada dia untuk pujuk dia. Saya kata kat dia, dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah kata, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri dan yang banyak sangat dosa yang teruk sangat, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan ampunkan semua dosa kamu. Innahu huwal ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lepas saya baca ayat tu, dia jadi macam, jap. Dia ambil phone dia, jap, Ustaz, apa ayat tu Ustaz? Apa ayat tu? Saya kata, kenapa? Dia kata, dia tak pandai baca Quran. Dan setiap kali dia terdengar ayat-ayat Quran, dia akan ambil phone dia akan tulis dekat notes. Wish. Supaya dia boleh baca balik dan dia boleh ingat balik benda tu. So saya kata, boleh saya tengok tak awak punya notes? Saya tengok, banyak gila ayat-ayat Quran dia letak. Ni ayat ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni. Saya tengok tu, saya terharu, ya Allah. Begitu semangatnya dia nak berubah. Ya. Walaupun dia Allah. tak pandai baca Quran, tapi itu usaha dia untuk kembali pada Quran. Setiap kali dia rasa down, lemah, hilang semangat, dia akan baca balik nota-nota Al-Quran yang dia pernah dengar ataupun yang dia pernah ternampak. Saya sangat tersentuh. Lepas tu dia cerita, sekarang dia dah tinggalkan zina, dia dah tinggalkan liwat, dia tak main judi, dah tak minum arak. Mana dia dah berubah, dia dah start ikut usrah, Masya dia Allah. dah start buat dakwah. Saya terharu. Lepas tu saya tanya dia, okey, sebagai orang yang dah buat macam-macam maksiat, apa pesanan kau pada aku? Dan apa dosa yang paling susah untuk kau tinggalkan? So dia kata kat saya, Ustaz, zina saya dah tinggalkan, judi saya dah tinggalkan, arak saya dah tinggalkan.
ada satu je yang saya masih struggle sampai hari ni. Apa dia? Pornografi. Oh. So dia kata, Ustaz, pesanan saya pada Ustaz, tolong jaga diri Ustaz daripada terjebak dengan fitnah ataupun godaan perempuan. Sebab godaan perempuan adalah godaan yang paling susah untuk seorang lelaki tinggalkan. Masya Allah. So jaga diri Ustaz. So pesanan dia tu sampai sekarang saya ingat lah. Dan yang membuatkan saya terinspirasi adalah, walaupun dia tak pandai baca Quran, dia ada effort untuk Nota-nota buat dia. nota-nota ayat-ayat Quran yang pernah dia dengar. Wih. Apatah lagi kalau seseorang tu baca Quran setiap hari, mendalami, memahami, menghayati, wallahi Quran tu akan mengubah hidup dia dan membantu dia untuk hilangkan segala ketagihan-ketagihan dosa tersebut. Sebab ketagihan tu penyakit dan Al-Quran adalah ubatnya. Sebab itulah saya tulis buku Surat Cinta dari Tuhan, supaya bila kita baca Quran tu, kita bukan setakat baca tapi kita boleh faham. Bila faham, kita akan rasa cinta, manis, lazat, rindu dan berkawan baik dengan Al-Quran. Dan wallahi, orang yang hidup dengan Quran, kehidupan dia akan totally change 180 darjah. Percayalah. Masya Allah. Ada orang macam tu, Ustaz. Ayat, maksudnya kita nak rasa yang Allah turun ayat tu untuk kita. Kita rasa ayat tu untuk Nabi kan? Antara adab bila baca Quran, setiap ayat yang kita baca tu kena rasa yang ayat tu ditujukan kepada kita. Walaupun kadang-kadang ayat tu macam ditujukan kepada ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Ya. Wahai orang Yahudi. Tapi adab bila kita baca Quran, kita kena sentiasa rasa bahawasanya ayat-ayat dalam Quran tu semua untuk kita. Tapi, ya betul. Masya Allah. Tapi, bila saya buka ayat-ayat yang tadabbur ni, antara ayat yang mudah untuk, bila saya baca je, rasa macam Kena kat diri gini. senang faham dan terus kena kat diri. Sebab, yelah kadang-kadang ada ayat-ayat yang kita tak boleh nak faham direct kan.